kisah baru ya? Ya. Okey, ceritakan apa masalah tuan dan apa kesudahan cerita tu. Okey, saya sebenarnya menghadapi hyperthyroid. Ya, sebenarnya saya kena tahun 2003. Ya, dan saya kesan tu apabila berat badan saya dalam 2 bulan turun 26 kilo. Jadi muka hitam, badan kecut, macam tengkorak. Jadi biasalah. Ya, tak boleh berdiri lama. Ya, dia akan tumbang apa semua itulah. Jadi buat medical check up, ya, saya dapat result tu, saya dapat makan ubat hanya sebiji, tetapi medical check up tu itu terawal sehingga saya makan ubat selama 21 tahun tak pernah buat medical check up. Okey. And then pada bulan 7, ada ya, nampak bulan 7, ya, bulan tahun berapa? 2024. Okey. Bulan 6 dan bulan 7 saya rasa badan saya dah tak boleh menampung apa saja ubat. Ya, jadi badan saya makin lama makin turun, makin lama makin turun. Kalau tak pakai tali pinggang dia lucut seluarnya. Ya, jadi apa produk yang buat tuan makan? jadi saya makan VR4, diarahkan, disuruh oleh 4 insan ini yang saya nak ucap terima kasih, iaitu isteri Datuk Seri Azli Atan, Datin Seri Ji dan Puan Nur Zahirah. Okey. Ya. Tuan makan berapa biji? Saya fokus selama 25 hari, 50 biji satu hari. Satu botol satu hari. 50 biji satu hari. Okey. Ya. Dalam masa makan 50 biji ni, nampak kesannya dalam berapa hari? Okey, sebabnya saya makan selama 25 hari tu sebab saya tahu pada 18 hari bulan 9 2024 saya diarahkan kemo. Ya, jadi saya fokus setiap hari tanpa miss, dan result pada 18 hari bulan 9 doktor terkejut, dia kata yang ini tak perlu kemo. Tak perlu kemo lagi, tak perlu kemo. Dan ubat dos saya yang tertinggi iaitu 5, daripada 1 terus jadi 5, diturunkan kepada 4, 2 minggu kemudian 3. Okey. Itu result. Lepas itu saya teruskan lagi, tapi saya kurangkan lebih kurang 20 biji untuk tunggu result 12 hari bulan 12. Okey. Sekarang result 12 apa dia? Result 12 hari bulan 12, doktor sahkan Khalil you ke arah normal. Ke arah normal ya. Ya. Dan dos ubat makin diturunkan. Okey, sekarang makan VR4 berapa biji lagi? Sekarang saya buat 10-15 biji satu hari. Sebab tu ya, anda bila mengamalkan produk VR4, pesannya sama. Jangan Cikgu Badi